Pun boleh. Banyak besar-besar belaka tu. Dia nak minta sedikit sumbangan alat-alat kat parlimen lah. Oh, memang kita dia memang nak bagi sekarang cantik. kita Cantik tengah. saya. Haikal, panggil Haikal tak? Jadi Sebab kita memang sebenarnya kita tengah finalize permohonan untuk cantik kubur-kubur. Tapi tak semua dah boleh dapat tu, kita bagi yang mana boleh kita bagi. Kita tengah finalize permohonan kubur dan memang kita nak bagi semua serentak semua tadi. Tengah ada yang memang kita dah pernah bagi, so kita tengah buat list balik yang baru, tengok yang mana yang belum dah pernah dapat dan apa semua tu kita akan senaraikan balik. Hai Malam. Hai. Hai. Oh, ada baju. Okey. Alright. Okey. Itu yang lembu kita. Tengok orang ramai. Yelah, orang ramai. Yang kata ramai pula peminat dia hari ni. Ahli parlimen Bentong. Alhamdulillah, terima kasih bagi sudah hadir di majlis korban kita pada hari ini. Alhamdulillah juga dapat terima. Di kat sini. Okey. Dia dapat gambar. Okey. Okey. Lembu. Siapa lagi ni? Ni dah pelik lagi. Tadi ada musim apa? Ya. Nama dia. Syarat dia kena maklum. Apa tak buat apa? Tahan kan? Apa lagi? Allah, terima kasih. Bungkus sekali sup ni apa? Bukan ke sup, apa? Daging kunyit. Daging goreng kunyit. Tak adalah. Saya nak ke IPD pula. Saya pusing bentung hari ni. Terima kasih Sampai jumpa lagi. Tu dah lapar dah tu. Oh dah tu. Tak dembat dah. Ngam-ngam saya turun. Kena. Dia buka nanti. Apa dia? Abiji. Saya mana Batang pinang dengan tulang. Satu-satu je. Bagi saya ni. Penduduk di luar bilik ini telah menjayakan majlis korban pada hari ini. Selamat menjalankan ibadah korban dan semoga semuanya diredai oleh Allah SWT. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih lagi. Oh ya ke? Oh.
Naik kuala lembu eh. Tuan satu dia. Ha? Tuan sebelah ni. Tak apa. YB lah kita bagi sekarang. Ha, boleh ni. Weh. Ada baik. Apa YB agak timbang-timbang. Ah. Tak, yang tulang tu saya nak tu. Ada. Sedapnya. Sikit dia dah blok lah. Satu. Dia kena 1 kilo. Mana? Cukup. Okey. Mana? Cukup. 1 kilo lah kan? Okey satu kan. 1 kilo lah kan? Okey. Cukup. Pasal ni? Ni. Tapi timbang tak cukup. Oh, ya ke? Macam mana tak cukup? Timbang tu. Tak cukup. Okey, ngam. Okey. Hai. Salam ah. Hai. Tak cukup. Tak cukup. Okey, tak cukup. Lagi tambah. Dua kurang tu. Sikit je. Lagi 2. Balik tajam. Betul. Lebih kan? Lebih sangat. Okey. Tu tak pegang. Tangan. Okey. Okey. Lebih sikit lah. Tulang. Tulang 12, 13. Okey, ngam. Tu. Okey. Tu dah. Mana? Okey. Dah. Dia sedang sekul lembu 13. Oh, 14. okey. Yang wajib. Yang wajib, betul. Lepas tu baru yang ni lah. Tasuk boleh ya? Ni Ni cukup 13 kilo. cukup 13 kilo. Meja ni. Tengah masak ke? Kita bawang dah halia. Tak apa, jangan bau lembu. Bawang halia. Bawang lembu tak ada. Betul, kemahin lagi. Pandai bawa bodyguard. Sumpah masak kan? Cepat. Dah habis timbang dah situ. Disik. Ya Allah, sedapnya yang tulang. Oh, ada baik? Betul lah. Saya dengar. Dia memang Tulang. Selesai. Ni dia kena hiris ke? Yang ni Tak payah dah lah. Habis dah lah. bagi yang macam ni. Tu diorang kena siap tadi kan? Dia macam polis lah. Ketua kerja semua kerja kan? Tuan sini, tuan. Tommy. Mela masuk sekali. Tuan J. Balance tak? Balance. Allah panasnya. Macam ni. Ah. Tangan. Kami macam ni lah. Tangan. Tangan. Oh, puas tangan. Oh, IPD cepat. Kau nak kaki? Mana? Kau nak ambil? Kau nak bakar. Sup lah, buat sup. Sup telur. Ya ke? Rasa apa? Mia. Dia kata dia nak buat job mesin rumput. Mesin rumput bagi ke dia? Tu kepala kambing? Ada dalam Netflix? Tanya beca tu pula. Pandang ni. Beca abang dia. Okey.
Tak masalah, ini bawa kebalikan saya. Yes. Macam ini. Macam ini. Mana lagi? Mana harimau menangis? Oh, tu harimau menangis. Ni sekali lagi terus tak? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar. Walillah. Irham. Jom. Sekarang ke? Sebentar dia orang nak lapar kan. 25 bagi je dah betul. Ada Masih bagi. murah lagi. Tapi kat luar memang betul lah. Bagi murah. Bomba semua kita bagi. IPD kita bagi semua lah. 25 Melayu. Bagi? Ha. Dia dah buat dah. Dah, dia dah buat dah. Itu dia awal dia buat. But don't Contohnya YB pakai IGR tu. Kenapa tak Menteri Pertahanan saya cakap, kenapa tak Tapak tu. Tapak tu rasa. Boleh. Boleh. yang ada jalan tu. Crack boleh insyaAllah. Boleh. Oh nak yang ni, elektrik. Elektrik tu. Best lah. Kau masa saya sini kau ada tak? Kau boleh masuk. Ada rasanya. Tuan tu saya masuk 2020. Oh baru Saya ada. ni. Ha. Asal mana? Dia Kuala Selangor. Oh Kuala Selangor. Keluarga? Orang rumah dekat Taipei. Taipei? Mengajar ke apa? Tak, dia asal sana tapi Oh. dia dekat rumah. Oh dia kat sini, duduk sini sekali lah. Anak berapa orang? Oh. Berapa umur sekarang? Saya 31. Muda lagi. Ya Allah. 31. PM tepi Pak. So ni tahun 2 tahun lepas yang jadi. 19 bulan masa tu. Tak ingat dah betul tak masa tu. Kalau boleh bagi tu lah dia. Boleh. Bantuan itu saja. Boleh. Sesuada. Adam, Ali. Mana? Ambil ni lah korang ambil detail, ambil phone number. Muda lagi 31. Tak. Dia kerja apa? Saya masuk dah kerja pun. Allahu Akbar. Lain okey, badan semua okey, tak ada kecederaan apa-apa. Saya betul selamatkan diri lah yang ni patah. Oh ni kena juga. Maksudnya tapi awak boleh bangun sendiri. Maksudnya boleh pindah badan tu semua tu. Dah boleh dah. Oh memang tak boleh lah. Sekarang ni awak boleh urus sendirilah. Kat depan hari tu, saya kat depan saya tengah transfer. Oh, saya tak tahu. Sport tu dia padu, dia memang compact. So awak boleh bergerak sendiri apa semua. Boleh tanpa bantu pun lebih ringan juga. Dia ringan sikit kan? Dia ringan je. Dia ringan dan compact. Tapi dia sport. Dia betul-betul ikut saiz sebab awak pun tak memang saiz ni kan tak besar. Dia saiz macam ni je, tapi dia lagi ringan. Ringan lah. Lepas tu Ringan. dia punya kerusi tu memang boleh cabut. Sebelah tangan pun semua boleh. Ha? Saya kidal. Macam Philip Christian. Baik. Sup. Taknya. Tak.
Belum? Sikit ke? Lagi? Baru 4. Lagi sikit. Okey, ngam. Oh, plastik terus. Sikit. Lebih. Sikit ke? Okey lah. Dah. Dah. Lebih sikit tapi okey. Boleh? Plus minus. Macam daging. Oh, ni bata pinang. Oh, tu bata pinang. Berat lagi daging dia. Masa dia masa. Sama dengan bomba pula. Polis. Boleh dibantu buat apa? Bantu kita. Bergerak lagi masa dia. Nanti saya contact, saya cuba tanya. Saya bagi detail. Saya nak balik dah. Mana isteri Geneva tadi? Isteri... Saya masuk Desi dulu. Desi? Desi Arifanti. Kat mana? Dekat Ceras. Oh ya? Dia cakap tadi, Ken salah kat kakak saya. Allah, lama tak jumpa. Ke situ dulu lah, situ dulu. Hai. Masih nak makan ke tak ada tak apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Mana dah. Oh, tu. Oh, okey. Kita ambil gambar kat situ lah. Sini ada. Tak apa. Ambil video dulu. Baik, boleh. InsyaAllah. Tapi masih banyak. Masih banyak. Jumpa lagi. Kantin? Oh, yelah dia makan kat dalam ah. Tertutup. Tak, kita open. Oh, so nak bumbung je. Bumbung dengan tiang lantai. So kalau event ke apa ke boleh buat kat sini lah. Okey. Sebenarnya tak guna. Nanti sayang tak ada tempat dia nak main lah ke? Tempat main kat mana? Oh, okey kat belakang tu. So nanti kalau diorang makan, diorang kena keluar? Keluar kat sini lah. Berapa pelajar kat sini? 30. Yelah kalau dia tarik situ je. Sini tak. Yang ni sebab diorang kata tak mau nak. Kacau? Sebab diorang dah buat dah 2 tahun. Allah, sayur kejap je boleh naik. Kami buat tanaman. Oh ni, tanaman dia. Oh ni. Roslan. Dusun Roslan. Dusun Roslan. Masya Allah. Kuat tu tenaga. Dia belah tu okey, anak kucing. Tu cakap dia lepas ni tak payah. Makan juga rumah dah ada anak kucing. Masalah dia saya tu kebun-kebun saya ni kata kebun tu boleh pindah. Tapi minta tenaga kerja lah untuk pindah kata. Budak-budak pindah ni. Nanti kita kumpulkan mana juga. Kalau sama sini je lah. Maksudnya tak sebelah situ biar kosong lah. Biar open. Kalau buat sini kos lain. Ya. Kos lain. And then lepas tu kalau boleh saya nak think kos juga. Belakang. Saya nak kos juga. Mana? Nak kos juga nanti ya. Tengok anggaran. Ada anggaran. Satu lagi kita ada mohon itu Aircon biasanya kita akan bagi hujung tahun sikit.
baru bangun tahun ni ke tahun lepas? Allah 2024, Masya Allah, terlepas lah tu. Tak, dia untuk peruntukan DSA, Hmm. dah pasti ada.